1 kilometer persegi 250 ekar. Tuan-tuan, tanah yang dapat dekat raup kepada pengusaha-pengusaha durian yang dirampas secara suka-suka macam tu, pernah dapat dekat dia 500 ekar lebih. Maknanya dah 2 kilometer persegi hilang. 330 tolak 2 kilometer persegi, dah tinggal 328 kilometer persegi. Itu belum masuk yang memang orang Melayu kita jual. So, berapa baki tinggal tuan-tuan sekalian? Kena fikir. Sebab tu kita, masjid ni tanamkan. Okey, Masjid Rahman Putra, ahli Korea, kena kumpul, seorang seekar, setengah ekar, bagi matlamat 247 ekar tu. Oh, kita menyumbang 1 kilometer persegi. Nanti masjid kat Kuala Lumpur pun sama, menyumbang 1 kilometer persegi. Masjid dekat Rawang, menyumbang 1 kilometer persegi. Barulah ada tanah. Ini tanah Melayu berdaulat, beria. Tanah kau mana? Tanah tak ada. Tapi kita berdaulat tau. Jangan jadi macam Palestin tau. Benda ni benda serius. Ramai orang nak bahas dah sebenarnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, tajuk yang diamanahkan pada saya pagi ini adalah mengenai Ramadan, perbezaan ataupun apa yang berada di Malaysia dan apa yang ada di Palestin sana. Okey. Sebelum tu kita mulakan secara umum apa yang ada pada bulan Ramadan, apa yang ada di tanah barakah sana. Okey. Ramadan ni yang paling besar dia ada barakah Ramadan. Kan, selain daripada banyak lagi kelebihan-kelebihan dia, tapi pagi ni saya nak highlightkan, maknanya Ramadan ni dia ada barakah Ramadan. Kita biasa dengar mengenai berkat ataupun barakah ni. Tapi berkat ni benda apa? Berkat ni ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Itu maksud berkat. Orang kalau ilmunya ada berkat, ilmunya mencambah kebaikan. Orang kalau ilmunya tak ada berkat, makin berilmu, makin jahat. Makin berilmu, makin rasa dia je betul. Orang lain salah. Makin berilmu, makin sombong. Harta kalau ada berkat, berkat ni ziyadah al-khair, pertambahan kebaikan. Harta tu bercambah-cambah kebaikan. Ada harta makin dia nak bersedekah, kan? Ada harta makin dia nak buat amalan. Tapi kalau harta tak ada berkat, harta tu membebankan dia. Mencarinya terbeban, takut tak dapat. Dah dapat terbeban, takut tak cukup. Ada orang mencari beria-ria, dah dapat, rasa tak cukup. Membelanjakan terbeban, takut habis. Sepatutnya rezeki itu menjadikan dia tenang. Tapi ada orang yang makin ada rezeki, makin terbeban jiwa dia. Umur kalau ada berkat, makin berumur, makin bertambah kebaikan. Pernah jumpa tak orang makin berumur, makin berminyak? Kata orang tua-tua lah kan. Makin berumur, makin bukan main lagi. Tapi itu barakah. Okey. Jadi, bulan Ramadan ni dia ada barakah. Sebab itu, dalam bulan Ramadan, bercambah-cambah kebaikan. Orang yang susah sembayang, boleh jadi mudah sembayang. Orang yang tak boleh puasa, boleh berpuasa. Nak mengharap puasa sunat, mungkin susah, boleh berpuasa. Orang yang tak boleh tinggal rokok, boleh tinggal rokok tau. Walaupun ketika berbuka puasa, warka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Maknanya sembayang lah kan. Dia berokok bersama orang yang berokok ke belakang sana tu. Kan? Tapi dia boleh berhenti. Yang pada waktu lain, susah dia nak berhenti. Ni Jadi Ramadan tu sendiri dia ada barakah ni. Barakah ni maksudnya pertambahan ataupun maksudnya pertambahan kebaikan, bercambah-cambah kebaikan. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kemudian kita nak kenal sikit
tanah barakah. Kita merujuk pada Aqsa. Saya tak nak sebut banyak-banyak perkataan Aqsa itu daripada sudut pentadbiran kita punya rakaman live ke, kan, takut kena ban. Sekarang ni semua dikawal oleh bahagian-bahagian tertentu yang agak sensitif cerita pasal Palestin ni, kan. So kita namakan tanah barakah lah. Okey. Jadi tanah barakah ni ataupun Aqsa ni, dia sendiri pun ada barakah juga. Benda ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Isra. Ayat yang pertama, Allah kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Saya kan, tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya kagum keberanian orang-orang yang berada di sana. Satu hari saya tanya Imam Masjid Aqsa. Saya ni rapat dengan Imam. Dia guru saya dan ayah angkat saya lah. Imam satu Masjid Aqsa. Saya kata, Imam, apa rahsia keberanian orang dekat Aqsa? Apa rahsia keberanian orang ke Aqsa? Maka Imam menjawab, sebenarnya tak ada rahsia apa-apa. Tapi barakah Aqsa menjadikan orang tu jadi berani. Barakah Aqsa tu. Kan? Satu hari, saya bawa rombongan pergi ke Aqsa. Saya dengan izin Allah selalu bawa rombongan. Ni 23 hari bulan ni pun kita akan pergi lagi. InsyaAllah. Kan? Hantar bantuan. Kan? Dan sebagainya lah. Jadi, waktu tu, tengah perang macam ni lah. Lebih kurang. Tengah keadaan tegang macam ni. Jadi ada saya punya jemaah tu, makcik-makcik, dia kata, Ustaz, tak berani lah nak pergi, Ustaz. Saya pun kata, tak apalah. Siapa yang tak berani, tak apa, tak nak ikut pun tak apa. Cancel pun tak apa. Tapi, pengurusan penerbangan saya dah buat. Nak masuk pun saya dah atur. Kan? Semua penginapan dan apa je kita nak buat, saya dah atur. Tapi kalau tak berani, tak apa. Akhirnya mesyuarat semua buat keputusan, tak apalah kita pergilah. Tapi takut ni, tak apa. Kita sama ada, tak apa, insyaAllah. Pergi terbang sana. Sampai sana memang tengah tegang betul-betul. Walaupun dia punya ketegangan tu berada di tempat lain, di Gaza sana, tapi melempah sampai ke Aqsa. Orang buat tunjuk perasaan dekat Masjid Aqsa. Kan? Jadi pagi-pagi tu tentera sana tutup Masjid Aqsa, tak boleh nak masuk. Orang marah. Saya tengok makcik yang kata nak batal ni, bukan main makcik ni, berada kat depan tu lah. Nasib baiklah Yahudi tu tak faham apa dia cakap. Saya kata, oh betul Imam Aqsa kata, tanah tu ada barakah. Jadikan dengan sendiri orang tu jadi berani. Kan? Jadi itu Aqsa. Jadi saya pun kadang-kadang terfikir, untunglah di orang sana tu, maksudnya apa? Ada Quran menyebut tanah barakah, kan? Habis kita bahagian sini tanah kita ada barakah dah. Okey, jadi apabila saya study, kita baca dalam Quran dan sebagainya, walaupun tak disebut secara langsung, tapi tanah rendah yang dekat dengan laut ada barakahnya. Kan? Contoh dia, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai laut. Mengenai laut ni banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada laut. Allah jadikan ada makanan ikan-ikan, kan? Maknanya kemudian bagaimana Allah sebut mengenai laut ni dalam surah Ar-Rahman, dia ada lu'lu' dan marjan.
Tuan-tuan sekalian, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah yang pakai batu, yang pakai cincin, semua batu cincin berasal daripada darat kecuali dua batu. Satu lu'lu', yang kedua marjan. Lu'lu' ni mutiara. Marjan ni daripada batu karang. Coral. Marjan. Dan saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala biasa menyelam. Saya pun mengajar menyelam. Depan saya mungkin ada diver juga. Kalau kita menyelam di laut, warna pertama yang akan hilang adalah warna merah. Warna merah akan hilang. Merah takkan nampak merah. Warna kedua orange. Warna ketiga kuning. Kemudian warna hijau. Last sekali warna biru. Warna ni akan hilang. Dalam lagi, dia akan jadi hitam putih dalam. Tapi kalau saya menyelam, nampak marjan, dekat 30 meter, 40 meter, dia seorang-seorang masih warna merah lagi. Marjan ni. Warna merah dia tak hilang. Marjan. Kalau kita baca kitab tafsir, bila ahli tafsir 1000 tahun dulu mentafsirkan apa itu marjan, dia mentafsirkan al-hayawan ya'ishu fil bahar. Haiwan yang hidup dalam laut. Tuan-tuan, milenium ini saintis mengesahkan batu karang tu bukan tumbuhan. Batu karang itu ada haiwan. Nanti boleh search. Coral, plant or animal. Nanti boleh search. Sebab dia ada perkumuhan. Dia makan dan dia buang air. Dia berak lah, tak cerita dia. 1000 tahun dulu ulama tafsir kita dah cerita. Marjan, hayawan ya'ishu fil bahar. Saya jadi kagum. Kalau Quran tu kita faham lah ya. Memang daripada Allah. Ahli tafsir, dia mentafsir, macam mana dia tahu? Dia bukan diver. Dulu tak ada teknologi diving macam ini. Tapi macam mana dia diilhamkan oleh Allah. Sebab tu ahli tafsir, dia mentafsir bukan main-main. Ambil wudu, istikharah, solat sebelum tafsir Quran. Orang sekarang ambil Quran, tafsir sendiri ikut kepala. Tengok hadis, tafsir sendiri ikut kepala. Itu yang tafsiran jadi macam-macam. Hadis sahih, pemahaman tak sahih, tak jadi sahih. Hadis sahih, pemahaman tak sahih, tak jadi sahih. Ada kena berguru, kena belajar. Okey. Itu cerita nak cerita. Jadi kita yang belah-belah laut ni, ada tak sebut pasal barakah? Tak sebut direct. Tapi ulama bahaskan ada. Daripada Quran, Allah sebut pasal laut. Daripada hadis dan sebagainya. Secara indirect. Adalah. Okey. Muslimin dan muslimat khawatirlah sekalian. Okey. Jadi, kita lanjutkan perkongsian kita mengenai bumi barakah itu sendiri. Okey. Bumi barakah ni, kalau kita lihat struktur peta dia, dia macam satu kelopak bunga. Bunga yang ada 3 kelopak. Okey. Kalau tuan-tuan tengok peta, dia menghubungkan antara benua Eropah, benua Afrika dan benua Asia. Sebab itu kenapa tanah ini begitu penting. Sejak dulu jadi rebutan. Sampai Salahuddin Al-Ayyubi menyebut, siapa yang boleh menguasai Al-Quds, dia boleh menguasai dunia. Ini daripada dulu, daripada sudut apa, sebelum wujudnya teknologi kapal terbang apa semua, orang daripada Afrika nak pergi ke Asia, kena lalu bumi barakah. Daripada Asia, nak pergi Afrika, kena lalu situ. Eropah, jalan pintasnya laut, kena lalu situ. Dia betul-betul tengah-tengah. Dia bumi, dia macam kelopak bunga. Dan kenapa penting, sampai sekarang penting menjadi rebutan. Dan orang-orang daripada Bani Ishaq. Bani Ishaq ni orang Israel merebut situ.
Baru-baru ni Trump pun kata, pergilah kita keluarkan Gaza semua, kita nak ambil tempat itu. Tuan-tuan, tempat itu pada basah kot apa yang ada. Tapi kenapa penting bagi dia tu? Sebab dia terdapat berbagai-bagai rahsia di situ. Sama ada point of view geografi atau point of view agama. Nanti perang akhir zaman yang besar dipanggil Malhamah Al-Kubra. Kalau dalam versi Bible dia atau versi Mak Saleh dipanggil Armageddon. Pun berlaku sekitar situ tuan-tuan sekalian. Ada memang satu bumi yang penuh barakah di situ. Muslimin dan muslimat alhamdulillah sekalian. Okey. Sekarang saya nak lanjutkan lagi perkongsian kita mengenai apakah peperangan yang pernah berlaku di situ pada bulan Ramadan. Peperangan yang pernah berlaku di situ pada bulan Ramadan. Perang banyak perang. Tapi pada bulan Ramadan. Ada dua yang besar. Ada dua yang besar. Yang pertamanya iaitu pembukaan Baitul Maqdis oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda. Oleh Sayyidina Umar. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, ambil tarikh ni biar kita nampak timeline. Ambil tarikh ni biar nampak timeline sikit. Okey. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tahun berapa? Siapa boleh bagi jawapan? Saya bagi hadiah. Depan saya ni ada apa? Sekotak tisu. Okey. Nabi kita Muhammad lahir tahun gajah. Oi, tu orang tahu. Tapi kalau tahun Masihinya berapa? 570 Masihi. 570 Masihi. Kita kan 2025. Nabi kita lahir 570 Masihi. Nabi mendapat wahyu 610 Masihi. 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Nabi pun menyampaikan agama. Mana 610 Masihi. Kalau mengikut beberapa ahli sejarah termasuk Hamka, zaman lebih kurang 615 Masihi, para sahabat dah sampai dekat kawasan kita ni di Nusantara. Nusantara ni dia ada dua tanah. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Tanah Melayu lagi besar. Sumatera ni tanah Melayu, Semenanjung tanah Melayu, sampai ke selatan Thailand, kepulauan-kepulauan Melayu. Tanah Jawa bermula di Jakarta ke bawah dan kepulauan-kepulauan Jawa. Tempat yang dia sampai tu namanya Baros. Kenapa orang-orang Arab sampai ke Baros? Sebab di Baros, di kawasan kita ni, ada satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur Baros. Dalam bahasa Arab, Baros ni dipanggil Fansur. Biasa dengar tak ulama yang dinisbahkan dengan Al-Fansuri? Mana dengan Fansur situ. Okay, jadi Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Nabi wafat 632 Masihi. 632 Masihi. Nabi wafat 632 Masihi. 4 tahun selepas itu, sahabat dapat mengalahkan dua kuasa besar. Perang serentak tau. Perang serentak. Satu perang mengalahkan Parsi. Satu perang mengalahkan Rom. Okey. Parsi secara total habis. Tahunnya bila? 636 Masihi. 636 Masihi, sahabat telah dapat tawan istana Parsi dekat Tispun. Tispun tu sekarang Baghdad. Baghdad kalah secara total. Kalau kita baca sejarah, pernah jumpa tak Nabi pernah bagi utusan kepada Maharaja Parsi? Maharaja Parsi koyakkan surat. Masa tak?
Dia koyakkan surat tu dekat istana dia di Tispun. Di Tispun. Nak senang ingat, Spunti. Tispun? Senang ingat. Cuma ejaan dia lain lah. Sikit. Okay? Sahabat berjaya tawan istana tu. Dan sahabat isytiharkan perang kepada Rom. Bayangkan Parsi, dia punya pengalaman perang 1200 tahun. 1200 tahun. Kerajaan Rom, pengalaman perang dia 600 tahun. Rom ni diasaskan oleh Julius Caesar sebelum zaman Nabi Isa. Lebih kurang dalam 40 tahun sebelum Isa. Nabi tadi kan 570 kan. Pengalaman perang ni 600 tahun. Parsi 1200 tahun. Para sahabat pengalaman perang hanya beberapa tahun saja. Tapi boleh mengalahkan Rom dan juga Parsi. Okey, saya tak nak cerita pasal perang Parsi. Hari Senin ni saya ada tanyalah ustaz. Tajuk dia peperangan bulan Ramadan. Nanti boleh tengok, tanyalah ustaz. Nanti waktu soal jawab, telefon lah. Assalamualaikum ustaz. Saya daripada Bukit Rahman Putra. Ingat tak itu? Okey. Peperangan bulan Ramadan. Banyak peperangan kita akan cerita. Okey. Saya tak nak cerita pasal Parsi, saya nak cerita pasal Rom. Jadi Baitul Maqdis ni bawah Rom. 60% kerajaan Rom berjaya ditawan di zaman sahabat. Antaranya kota yang paling penting iaitu kota Al-Quds ataupun Al-Aqsa. Jadi 636 Masihi. Jadi ketika para sahabat dapat kepung Masjid Aqsa pada bulan Ramadan sebab tu bulan Ramadan ni orang Islam ni bukan lembek tau. Selain daripada puasa tu barakah tu, ingat saya sebut tadi barakah tu. Itu benda yang tidak terfikir oleh orang-orang yang dia takkan faham. Benda-benda tu takkan faham. Dia rasa alah orang Islam ni puasa lembek. Dia barakah tu. Okey. Jadi para sahabat kepung Masjid Aqsa pada bulan Ramadan Kemudian Patriark Soprinus, iaitu padri besar bagi Aqsa, dia kata, okey, tanah Aqsa ni tanah wakaf. Dia tak boleh rampas. Tanah wakaf Tanah wakaf ni milik semua orang, bukan milik individu. Maka dia kata kepada Panglima Islam, panggil pemimpin nombor 1 engkau. Aku nak jumpa. Itu yang Sayyidina Umar bergerak daripada Madinah pergi Aqsa. Berdua je. Tak ada guard, tak ada pahlawan, tak ada pemimpin, tak ada. Berdua je. Dia dengan pembantu dia. Punya humble. Sayyidina Umar ni, kadang-kadang dia punya pembantu tu penat. Dia kata, kau naiklah. Biar aku pimpin. Ketika sampai di perbatasan, waktu tu Sayyidina Umar yang tengah pimpin unta tu. Jadi Padri Soprinus dengan dia punya pengiring-pengiring semua pergi dekat pembantu Sayyidina Umar. Khalifah. Dengan itu Khalifah. Yang kawan ni kat atas pun dah macam, alamak, macam mana ni aku nak ya, macam mana nak act ni kan. Macam mana? Kemudian Sayyidina Umar pun diperkenalkan oleh sahabat lain, sebenarnya tak, ini khalifah kami. Ini khalifah kau? Alamak kan. Okey, sorry. Macam itulah nak senang faham Dibawa ke bukit terakhir sebelum nampak Baitul Maqdis. Ketika sampai di bukit terakhir tu, Sayyidina Umar melakukan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Contoh sekilan takbir hari raya kita tak sama dekat mana-mana negara Arab kecuali dekat Baitul Maqdis. Tuan-tuan boleh search.
Kita katakan, ada salah ustaz kata, takbir orang Melayu ni lembek lah kan. Takbir tu kena semangat. Macam orang Arab kat Mesir, kat Syria, dekat Iraq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, itu cara dia. Kita dengan cara kita. Tapi di Baitul Maqdis, 80% takbir dia sama dengan orang Melayu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Saya tak tahu Palestin ikut Melayu ke Melayu ikut Islam Palestin, saya tak tahu. Itu saya tak ada jawapan. Tuan-tuan tolong cari jawapan bagi tahu kat saya. Tapi tak sama dekat mana-mana tempat kecuali kan Masjid Aqsa. Tuan-tuan sekalian, tempat Sayyidina Umar melakukan takbir dinamakan sampai sekarang, nama bukit itu Jabal Mukabbir. Bukit Takbir. Sebab Sayyidina Umar melakukan takbir. Sampai sekarang namanya Jabal Mukabbir. Maka Sayyidina Umar pun masuk. And ketika Sayyidina Umar masuk, mula-mula Sayyidina Umar dia minta tunjukkan mana Masjid Aqsa. Maka Patriark Seprinos pun tunjukkan. Waktu tu Masjid Aqsa menjadi tempat pembuangan sampah dan najis. Sebab orang Nasrani, orang Kristian, dia tak ada kaitan dengan Masjid Aqsa. Dia tak hormat pun. Kita yang berebut ni dengan Bani Ishaq. Bani Israel, kita berebut. Jadi Sayyidina Umar pun buka jubah dia, buka serban dia, dia bersihkan sendiri. Sahabat lain pun ikut bersihkan Masjid Aqsa daripada najis-najis dan daripada sampah-sampah, semua ke tepi lombokkan. Dan Sayyidina Umar mendirikan solat pertama dekat Masjid Aqsa. Tempat pertama Sayyidina Umar merebahkan dahi menyembah Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai Masjid Umar yang pertama. So Masjid Umar pertama dekat dalam Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni luas, dia 36 ekar. Jadi dum kuning tu sebahagian saja daripada Aqsa tu. Jadi ada orang cakap, oh, kubah kuning tu bukan Aqsa. Tak, itu juga Aqsa. Aqsa ni dia ada 5 buah masjid. 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah tu yang depan sekali yang kubah kelabu dan kubah kuning. Masjid Umar ada dalam kubah kelabu tu. Ujung depan sekali, Masjid Umar yang pertama. Kemudian Sayyidina Umar diajak untuk melawat gereja tertua di dunia, iaitu Church of Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni, kalau ikut versi orang-orang Kristian, tempat Nabi Isa disalib. Tapi Quran kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan. Holy Sepulchre. Jadi sampai dekat Holy Sepulchre, azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Seprinos mempersilakan, silakan sembahyang dalam ni. Maka Umar kata tak. Saya saja azan kuat-kuat sebab tengok dah mengantuk macam tu kan. Saya tengok mengantuk lagi, ramai-ramai saya minta kita azan. Okey. Silakan tuan sembahyang. Umar kata tak. Aku hormat agama kamu. Ini beza Islam tau. Kita orang Islam, kita takkan merosakkan rumah ibadah orang lain. Aku hormat. Maka Umar langkah 40 langkah. Mendirikan sembahyang asar, sembahyang yang kedua di sekitar Baitul Maqdis. Di situ diberi nama Masjid Umar yang kedua. Saya kalau bawa jemaah pergi ke sana, daripada pintu depan Holy Sepulchre, ramai-ramai saya kata kat jemaah, jom kita langkah 40 langkah sampai subuh betul.
Kan? Tapi kita yang kecil-kecil ni langkah besar sikit lah. Seorang tu besar kan. Ustaz, 43 lah. Memanglah makcik. Makcik kecil. Langkah besar sikit. Tapi langkah besar sikit memang 40 sungguh. Sampai dekat depan pintu Umar. Esok harinya, Sayyidina Umar dibawa jalan. Pergi ke Baitul Laham. Mengikut versi orang-orang Nasrani, Baitul Laham ni tempat Nabi Isa lahir. Tempat Nabi Isa lahir. Tapi kalau Quran sebut, makanan syarqiyah, bahagian timur Baitul Maqdis. Versi Kristian, dekat situ. Sama juga, lebih kurang dalam 20 km. Daripada Jerusalem ke Baitul Maqdis, lebih kurang dalam 20 km lah. Sampai-sampai waktu asar. Jadi sampai-sampai waktu asar, waktu tu Seprinus dah menurunkan gambar-gambar. Tuan-tuan sekalian, dalam dunia Nasrani, dalam dunia Kristian, pernah berlaku satu perbezaan besar. Satu mazhab yang suka gambar dengan satu mazhab yang tak suka gambar. Non-icon dengan icon. Okey, tapi akhirnya yang ikon ni yang menang lah. Jadi sebab itu banyak Nasrani punya gereja-gereja ni mampu gambar-gambar. Jadi kalau ikut sejarah, diturunkan. Gambar-gambar tu, minta Sayyidina Umar sembayang lah. Dalam ni. Sayyidina Umar kata, tak, aku hormat kau punya tempat sembayang. Sayyidina Umar ambil satu batu, dia baling tuan-tuan silat. Batu tu jatuh, di situ Sayyidina Umar mendirikan solat yang ketiga. Diberi nama Masjid Umar yang ketiga. Jadi sekitar Baitul Maqdis tu dari 3 Masjid Umar. Satu dalam Masjid Aqsa, satu dekat Holy Sepulchre, satu lagi dekat Baitul Laham. Tapi saya tengok kan, Sayyidina Umar ni memang orangnya kuat kan. Saya rasa jauh juga tu. Antara gereja tempat Nabi Isa lahir tu dipanggil saya lupa pula nama gereja tu. Kan? Maksudnya di situ dengan Masjid Umar yang ketiga tu agak jauh juga. Dia baling batu tu. Kan? Di situ dia sembahyang. Kemudian Sayyidina Umar menandatangani perjanjian. Dipanggil Al-Uhdah Al-Umariyah. Perjanjian Umar. Di situ perjanjian dia lebih kurang. Okey. Orang Islam kan bayar zakat. Orang kafir tak bayar zakat. Orang kafir tak bayar zakat sebab dia bukan orang Islam. Sebab syarat menunaikan zakat adalah Islam. Jadi orang kafir bayar apa? Orang kafir bayar jizyah. Islam bayar zakat, kafir bayar jizyah. Dua-dua sama. Bayar untuk pentadbiran, untuk apa yang wajib dibayar, maka dilindungi. Orang-orang Nasrani yang bayar jizyah dilindungi oleh orang-orang Islam. Batu tuan-tuan sekalian, okay, ini kita lompat sikit sejarah ni. Itu berlaku pada 600, berapa tadi? Nak tahu apa? 36. 636. Kita lompat sekejap. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi berperang dengan tentera salib 1187 Masihi. 1187 Masihi, Salahuddin Al-Ayyubi berhadapan dengan tentera salib yang jauh lagi banyak daripada tentera Salahuddin Al-Ayyubi dekat Medan Hittin. Hittin tu dia padang yang luas saujana mata memandang. Bukit-bukit tapi luas, tuan-tuan sekalian. Hittin tu. Dekat situ dia ada satu altar. Nak senang faham, kalau kita pernah tengok cerita Lion King kan dia ada satu altar macam tu kan? Ada satu altar macam tu. Itu dipanggil Karnal Hittin. Tanduk Hittin. Di situ peperangan itu berlaku. Jadi antara division tentera Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang Kristian. Orang Nasrani. Asal daripada Baitul Maqdis. Jadi ketika dua tentera ni berhadapan, tentera Kristian, tentera salib menyindir tentera salib yang bersama Salahuddin Al-Ayyubi yang memang asal Baitul Maqdis. Dia kata, kau kan Kristian. Kenapa dengan kau bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi?
Dia dipimpin oleh panglima dia, nama dia Isa Al-Awwam. Namanya Isa Al-Awwam. Apa kata Isa Al-Awwam? Kami setia dengan perjanjian Omar yang telah dimeterai beratus tahun dulu. Kamu semua daripada Eropah. Kami asal sini. Omar telah menyatukan kami dengan perjanjian Omar. Dia setia. Dia bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey. Jadi balik pada Fathul maknanya Baitul Maqdis tu pada tahun 636 Masih berlaku pada bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Perang yang kedua yang berkaitan dengan Palestin dan juga bulan Ramadan adalah perang Ain Jalut. Salin dengan nama dia. Perang Ain Jalut. Okey. Perang Ain Jalut ni iaitu peperangan antara orang Mongol dengan orang Islam. Orang Mongol dengan orang Islam. Okey? Jadi perang yang kedua yang berkaitan dengan Masjid Aqsa adalah perang Ain Jalut. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Nak senang faham Selepas Rasulullah wafat, Khulafa' Ar-Rashidin. Selepas Khulafa' Ar-Rashidin, pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah ni berada di Syria, di Damsyik. Sekarang ni lah. Yang baru lepas bergolak ni kan. Kat Syria, Damsyik. Orang Syria ni, dia antara orang-orang Arab, orang yang paling lembut, antaranya Syria. Siapa ustaz-ustaz kita yang pernah belajar Syria, sampai ada pepatah Arab menyatakan bahawa man la yatazawwaj syamiyah la ya'ishu 'ishatan hani'ah. Siapa yang tak kahwin dengan orang Syam, orang Syria, dia belum dapat rasa lagi kehidupan yang sebenar. Itu bagi orang sana abang-abang nyata kebil bayang benda-benda boleh-boleh Orang Melayu kita dah lembut jauh lagi banyak pun daripada orang Syria. Orang Syria ni kalau dia memaki pun kita rasa dia mengurat kita. Punya lembut bahasa dia. Ba'id syuaya ya hayawan. Binatang, boleh tak kau jauh sikit? Kita tak faham bahasa Arab. Perempuan Syria sedang mengurat kita ni. Ba'id syuaya ya hayawan. Ya hayawan, ba'id syuaya. Orang Syria. Okay. So Bani Umayyah ni dekat Syria. Kemudian diganti dengan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah dekat Baghdad, dekat Iraq. Dekat Baghdad. Okey, pendekkan cerita. Tuan-tuan sekalian, Baghdad diserang oleh Mongol. Bangsa Mongol. Habis diranapkan. Dekat Baghdad tu memang satu tamadun yang besar. Ada satu perpustakaan namanya Baitul Hikmah. Dulu ulama-ulama ni dia mengkaji mengarang kitab bukan dia gairah nak terbit, dia suka ilmu. Baru-baru ni, bukan baru lah, dalam 2022 ada satu naskah daripada Baitul Hikmah baru saja diterbitkan dekat Qatar, lebih kurang gitu. Kat Qatar gitu diterbitkan balik naskah tu. Dan banyak yang hilang. Mongol langgar Baghdad 1258 Masihi. 1258 Masihi. Mongol langgar Baghdad. Jadi habis dibakar kota Baghdad. Kemudian habis, maknanya buku-buku ni dibuang sebab Mongol ni orang dia tak ada tamadun. Dibuang. Sungai Furat dengan Dajlah merah, hitam dengan dakwat para ulama. Saya dah pernah pergi Iraq. Baghdad ni dia kota yang ideal. Di tengah padang pasir, dia ada dua buah sungai. Satu sungai Dajlah, satu sungai Furat. Sungai ni mengalir, titik paling dekat dua buah sungai ni adalah di Baghdad. Lepas tu Baghdad takkan terputus air.
Kalau Sungai Furat kering, dari Sungai Dajlah. Sungai Dajlah kering dari Sungai Furat. Titik paling hampir. Kalau dia kembang balik, nanti dia sambung nak ke laut dekat Basrah. Dekat ujung kat Basrah lah. Sambung balik, gitu. Jadi Baghdad. Sungai ni hitam dakwat para ulama tu. Okey, Mongol dah bunuh khalifah, bunuh pembesar-pembesar. Jadi ketika itu kerajaan Islam yang ada lagi yang belum tombang dekat Mesir. Kerajaan tu dipanggil kerajaan Mamluk. Kerajaan Mamluk ni berasal daripada hamba-hamba yang ditrain untuk menjadi pahlawan-pahlawan. Jadi tinggal Mesir. Damsyik tombang, Syria tombang, Baghdad dah tombang. Heading seterusnya nak ke mana? Heading seterusnya adalah pergi ke Mesir untuk menombangkan kerajaan Mamluk. Seterusnya akan ke Mesir. Jadi tuan-tuan sekalian, waktu tu Sultan Mamluk waktu tu, Sultan Saifuddin Qutuz, namanya Saifuddin Qutuz, bersama dengan panglima dia Zahir Barbar. Barbar ni orang barbar. Barbar ni orang apa nama? Pernah dulu tak kita ada kartun kecil-kecil tak tahulah kecil mana kita kan. Dia ada Conan the Barbarian. Barbar. Yang kalau merujuk pada barbar, bangsa barbar tu orang daripada Tunisia ataupun Maghribi. Okey? Jadi situ dia memang maknanya dulu pernah menjadi tentera Islam jugalah. Pernah dengar tak satu nama? Kalau kita tengok cerita apa tu Lanon apa tu? Pirate Caribbean ke? Dari satu Captain Barbossa. Barbossa pernah tengok tak? Nampaknya semua kaki filem juga ni kan semua juga. Okey. Barbossa tu sebenarnya memang pahlawan Muslim. Nama dia Khairuddin. Digelar oleh orang-orang Barat, orang barbar yang berjanggut ros. Sebab orang Islam kalau kan janggut kan, kalau putih-putih kan diinai, ros. Orang barbar berjanggut ros dipanggil Barbarossa. Jadi Barbossa. Jadi apa nama dengan panglima Zahir Barbar. Jadi diorang meeting. Sekarang ni heading apa nama tentera Mongol ni nak ke Mesir pula. Kita kena tahan dia. Di mana kita nak tahan dia? Di tanah kelopak bunga. Mana tanah kelopak bunga? Aqsa ataupun Palestin. Sebab nak pergi ke Afrika, mesti lalu tanah kelopak bunga ni. Mesti lalu situ. Maka tuan-tuan sekalian, orang-orang Mongol, dia sangat mahir perang dekat tanah terbuka. Kenapa dia tak datang ke Mari? Kenapa dia tak datang ke tanah Melayu? Dia tak ada kemahiran bertawan dalam hutan, tak ada. Dia tak ada. Kemahiran dia tanah terbuka. Kuda ni, pedang, itu kemahiran dia. Jadi, Saifuddin Qutuz, dia kata kita kena tahan dia dekat bumi kelopak bunga. Banyak-banyak tempat bumi kelopak bunga ni, ada satu tempat nama dia Ain Jalut. Ain Jalut ni antara, kalau sekarang, Nazares ke Jerusalem. Nazares ke Jerusalem tu ada tengah-tengah tu, dia kawasan berbukit-bukit dan juga pokok-pokok macam ni. Ain Jalut. Nama tempat tu Ain Jalut. Dia tempat apa nama berbukit dan pokok-pokok macam ni. Dan kata kita tahan dekat situ. Jadi tuan-tuan sekalian, waktu tu dipimpin oleh satu orang panglima tentera Mongol, namanya Ketu. Kalau siapa biasa pergi Bali, nama orang Bali ada Ketu kan? Tu nak senang ingat lah. Jadi maknanya namanya Ketu. Panjangnya Ketu Boga. Apalah panjang nak hafal lah. Ketu je lah ingat dah. Ketu.
Jadi Ketu Boga ni, dia panglima Mongol yang diarahkan untuk terus sampai ke Mesir. Jadi dekat perang Ain Jalut tu, bila tentera Mongol ni maksudnya dah mula masuk, maka kemudian dia pun maknanya tentera Kutus, Saifuddin Kutus ni dia tahan, kemudian dia berundung kat dalam macam belukar-belukar macam ni lah. Jadi sebab tentera Mongol ni dia dah biasa perang, dia overconfident. Dia lupa dia tak ada kemahiran perang dalam hutan. Dia lupa. Dia tak ada kemahiran berperang kat bukit. Dia lupa benda tu. Jadi tentera Kutus berundur. Dia kejar. Rupanya berundur tu hanya perangkap. Dia kejar masuk dalam, terperangkap dia. Maka Kutus, maknanya Saifuddin Kutus kepung, serang habis-habisan, habis division Mongol tu. Dan ketua Mongol Ketu Boga terbunuh dalam peperangan tu. Tarikhnya Bina 1560. 2 tahun selepas Mongol hanguskan kota Baghdad. Baghdad 1258. Dia 1260. Perang tu berlaku pada bulan Ramadan. Saya nak cerita ni bulan Ramadan. Ni bukan cerita perang semata-mata. Macam mana perang dalam bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi itu Tanah Barakah dan juga apa yang berlaku pada bulan Ramadan. Okey, sekarang kita nak cerita apa yang berlaku yang terkini untuk kita faham. Okey. Sejak 1948 tanah ni telah diserahkan kepada Bani Ishaq. Okey, kepada orang Bani Ishaq. Okey, Bani Ishaq tu istilah untuk keturunan Nabi Ishaq. Ini faham dah kan? Nabi Ishaq ni anaknya Yakub. Yakub ni nama lain dia Israel. Sebab tu Bani Israel. Kita naikkan satu Bani Ishaq lah. Okey? Okey. Tuan-tuan sekalian, macam mana negara nak jadi sebuah negara? Macam mana negara nak jadi sebuah negara? Kalau dulu, katakan kita 100 tahun dulu, kita pun berkumpul macam ini, kita pun bincang-bincang, kita kata, kita nak buat negara Bukit Rahman lah, Bukit Rahman Putra lah. Bukit Rahman Putra, Darussalam, contoh, kan? Kita nak buat negara lah. Kita lantiklah pengurusi masjid jadi kita punya pemimpin, contoh, kita hendaklah minta pengiktirafan ke negara besar. Kita hantar ke Osmaniyah ke British ke mana ke, dia mengiktiraf kita, kita iktiraf dia. Jadi sebuah negara. Lepas Perang Dunia Pertama, negara nak jadi sebuah negara, kena mendapat pengiktirafan Kesatuan Bangsa-Bangsa. Dan nak dapat Kesatuan Bangsa-Bangsa ni, kena ada syarat-syarat dia. Dia kena ikut, mesti ikut, baru diiktiraf menjadi negara. Lepas Perang Dunia Kedua pun sama. Nak jadi negara, kena pengiktirafan bangsa-bangsa bersatu. United Nations. Nak jadi negara, kau kena ikut syarat-syarat ni. Sebab tu kita, bila negara kita merdeka, kita terikat banyak benda dengan syarat menjadi sebuah negara. Kena ikut WHO, maknanya peraturan perubatan, peraturan itu, peraturan ni, kita tak boleh suka-suka nak buat, kan? Untuk negara jadi istilah negara. Okey. Negara dekat sebelah sana memang ada sebuah negara, Palestin. Tiba-tiba dalam beberapa hari dijadikan negara Bani Ishaq. Sebab pengiktirafan tu daripada United Nations. Kan? Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Kita ni, kita hidup je ni. Bangun-bangunlah. Ini contoh. Bangun-bangun pagi, tiba-tiba PBB bagi isytihar. Okey, sekarang daripada hari ini no more Malaysia. Malaysia tak ada. Ini contoh. Sekarang ni, awak semua ni sekarang berada bawah negara China. Agak-agak tak ke orang bangkit. Apa hal? Kita negara merdeka, tiba-tiba.
Macam tu yang jadi dekat Selatan Patani. Celik-celik mata, tiba-tiba Selatan Patani serah pada Siam. Itu yang berlaku pada Selatan Filipina. Celik-celik mata orang Islam kat sana, sekarang ni kita bawa Filipina, apa hal? Tu berlaku peperangan tu. Sama juga kat sana. Buka-buka mata, tiba-tiba, no more, negara ni, sekarang negara ni, negara Bani Ishaq punya. Itu yang tiba-tiba, itu yang berlawan tuan-tuan sekalian, tak habis-habis sampai sekarang. Itu kita kena faham benda. Jadi, sebenarnya, itu benda kita kena faham dan kita kena jaga. Kita kena ambil iktibar juga. Saya sejak 2024, satu benda yang saya kempenkan kan, iaitu kempen membeli tanah bagi orang-orang Melayu. Jangan jadi macam Palestin. Dia orang bermula menjual tanah tau. Jadi apabila tanah tu dapat majoriti, dapat negara, dia rampaslah tanah pula. Dah ada kuasa. Kita orang kat sini, ini tanah Melayu berdaulat. Tapi kita pergi jual tanah mak bapak kita. Kenapa? Kalau nak guna, jual, okey. Tapi kena ganti balik tanah lain. Beli cari tanah lain. Jangan pergi jual tanah mak bapak, pergi enjoy. Jalan sana, jalan sini, tukar sport rim kereta. Wah, main lagi sajak je muka kan. Lepas tu tanah tak ada. Lepas tu kita cakap, ini tanah berdaulat. Tapi kita tanah pun tak ada. Kita kena doktrin ke anak-anak kita, tuan-tuan sekalian. Kerja bukan enjoy. Kerja beli tanah. Tuan-tuan sekalian, apa negara paling besar di dunia? Negara paling besar di dunia adalah Rusia. 17 juta kilometer persegi. Kemudian apa? Kanada, 10 juta kilometer persegi. Kemudian apa? US, 9 juta kilometer persegi. China, 9 juta kilometer persegi. India, 3 juta kilometer persegi. Brazil, 3 juta kilometer persegi. Melayu, tanah Malaysia. Malaysia 330,000 kilometer persegi. Tak sampai sejuta, tuan-tuan sekalian. 330,000 kilometer persegi. 1 kilometer persegi 270 ekar. 1 kilometer persegi 247 ekar. Ada poin-poin lah. Kita letak 250 ekar. 1 kilometer persegi 250 ekar. Tuan-tuan, tanah yang dapat dekat raup kepada pengusaha-pengusaha durian yang dirampas secara suka-suka macam tu, pernah dapat dekat dia 500 ekar lebih. Maknanya dah 2 kilometer persegi hilang. 330 tolak 2 kilometer persegi, dah tinggal 328 kilometer persegi. Itu belum masuk yang memang orang Melayu kita jual. So, berapa baki tinggal, tuan-tuan sekalian? Kena fikir. Sebab itu kita, masjid ini tanamkan. Masjid Baitur Rahman, Rahman Putra, ahli Korea, kena kumpul. Seorang seekar, setengah ekar, bagi matlamat 247 ekar tu. Kita menyumbang 1 kilometer persegi. Nanti masjid kat Kuala Lumpur pun sama. Menyumbang 1 kilometer persegi. Masjid dekat Rawang, menyumbang 1 kilometer persegi. Barulah ada tanah. Ini tanah Melayu berdaulat, begini ya. Tanah kau mana? Tanah tak ada. Tapi kita berdaulat tau. Kan? Jangan jadi macam Palestin tau. Benda ni benda serius. Ramai orang nak bahas dah sebenarnya. Okey, balik pada tu. Bangun-bangun tidur 1948, tiba-tiba negara kita tak ada. Tuan-tuan sekalian. Itu yang berlaku, penentangan dan sebagainya. Okey. Apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, kepada Masjid Aqsa? Masjid Aqsa, dia tak berani ambil. Orang Yahudi ni satu benda yang menarik dalam cara pemikiran dia. Dia ni kaki khurafat tau. Dia kaki khurafat. Dia percaya pada tangkal-tangkal. Dia percaya, badan dia penuh tangkal. Kalau tengok berambu-rambu tu tangkal tu. Kepala tu, tangan dia. Kalau tuan-tuan nak pergi sana, nak tahu kedai Yahudi ke kedai Arab,
Kedai Yahudi confirm ada tangkal. Confirm ada tangkal. Kedai dia. Dia panggil Mezuzah. Confirm ada tangkal. Kereta dia ada tangkal. Jadi Masjid Aqsa, dia tak berani nak rampas. Sebab bagi dia sway. Sayyidina Umar pun tidak rampas. Sayyidina Umar diamanahkan Masjid Aqsa tu. Dia cuba pujuk. Pujuk. Okeylah, tak dapat tanah, kita nak jam. 2012, dia dapat hak kepada Masjid Aqsa 1 hari 2 jam. Penuh orang dia sekarang, Tuan Silan. Tak dapat tanah, nak jam. 2 jam, saya tahu 2 jam masuk. Sekarang bangun ni kan ada kecoh. Dah masuk-masuk bukan melawat saja, dia buat ritual dia pula. Dia nak tambah jam pula. Kan? Ni dia. Jadi nak kawal, yang kawal masjid adalah orang dia. Tuan-tuan, nak masuk masjid suka-suka dia. Okey, hari ni orang atas bawah 40 tak boleh masuk Umur 40 ke atas dia masuk. Suka-suka dia. Kalau bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, dekat Masjid Aqsa tu, punyalah orang rindu ke Masjid Aqsa, dia orang makan masuk secara haram. Saya tanya dia, awak daripada mana? Oh, saya daripada tempat ni. Kenapa kaki ni berbungkus? Lari kena kejar dengan tentera. Dekat tembok 8 meter, dia manjat 8 meter tu untuk tembus nak pergi Masjid Aqsa. Ataupun dia korek bawah ni. Kena kejar, ada yang kena tangkap. Sebab apa? Nak memakmurkan masjid. Sebab tu kadang-kadang dekat Masjid Aqsa tu sedih. Sebab apa tuan-tuan sekalian ada kadang-kadang orang memang puasa tu buka pun tak ada. Buka air paip dia. Saya ni tuan-tuan sekalian, dengan izin Allah SWT, kita rasa dan orang nampak macam man, come on, macam kental lah kononnya kan kental lah kononnya kan. Okey? Wah, bagilah ginilah. Patah sini tangan, patah sinilah kan. Bagi berkuda lah apalah kan. Diving lah kan. Cari mayat, diving cek mayat dengan bomba dengan polis kan. Saya jarang menangis dah. Kita-kita je. Kan? Tapi dekat Masjid Aqsa saya menangis tuan-tuan sekalian. Cuba bayangkan kita menganjur buka puasa di sana. Menganjur buka puasa. Dah habis makan ramai-ramai. Ada budak-budak ni nanti dia tolong kemas. Dia kemas kan. Saya pun nampak dia kata, terima kasih kau tolong kemas. Terima kasih Terima kasih kau tolong kemas. Kan? Macam kita dah masak hidang apa semua, mungkin penat kan. Terima kasihlah kemas. Kan? Dia kata tak. Aku bukan nak kemas ni. Aku nak ambil baki-baki makanan ni. Mak dekat rumah ni tak buka puasa lagi. Kan? Mak kat rumah ni tak buka puasa lagi. Saya jarang menangis tuan-tuan sekalian. Hari tu tergesak-gesak menangis. Hilang macho. Kan? Menangis betul tak tahan. Saya tak tahan. Allah, kenapa? Sebab apa tau? Teringat, ya Allah, mewahnya kita makan. Bukan masuk petang ni jangan buka puasa Bukan masuk macam tu. Dan Allah bagi rezeki makan. Tapi nak ceritanya di sebalik itu ada orang yang kurang rezeki rupanya. Diuji macam tu. Kan? Kutip tu kenapa? Sebab mak kat rumah tak buka puasa lagi. Kan? Adik kat rumah tak buka puasa lagi. Kan? Budak kecil kalau puasa, bukan sebab nak puasa tu budak-budak kecil kan. Macam kita anak-anak kita suruh puasa kan. Darjah 1, darjah 2, darjah 3. Tak larat bukalah. Ini puasa sebab memang tak ada makanan. Memang sebab tak ada makanan. Kan? Itu apa yang berlaku kat sana. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, jadi maknanya bila kita tengok secara realiti macam tu, apa yang mampu kita bantulah. Kan? Tak semestinya banyak, kan? Tapi apa yang mampu bantulah. Kan? Saya insya-Allah akan pergi 23 bulan ni. Kan? Siapa nak sama-sama untuk bantu buka puasa, bolehlah. Kan? So kita tak wakil-wakil, kita bawa sendiri terus. Kan? Ada beberapa jemaah yang pergi tu memang masak, hidangkan untuk Masjid Aqsa tu sebagainya. Tuan-tuan muslimin sekalian. Okey. Tadi kata sejam ni dah lebih sikit ni. Sebagai penutup. Okey. Islam ni pertama sekali Allah satukan kita dengan satu persaudaraan yang hebat. Tidak ada satu agama pun dalam dunia
menyatukan bangsa-bangsa selain Islam. Betul-betul kuat, betul-betul ikhlas lah. Yang betul-betul ikhlas. Kan? Saya dengan izin Allah SWT banyaklah ke mana-mana tempat. Kalau kita susah, orang yang kita tak kenal, dia tahu kita Islam, dia tolong kita. Kan? Dengan izin Allah, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah mungkin kaya lah pengalaman ke mana-mana kan. Kan? Tak kenal, dia tolong kita kalau dia tahu kita ni Islam. Dan ikhlas. Bukan ada sebab nak suruh kahwin dengan anak dia ke, tak ada. Memang ikhlas betul. Kan? Dipersatukan betul-betul, itu memang kelebihan Islam. Bukan saja kita rasa diakui oleh orang bukan Islam dan bangsa-bangsa lain. Diakui benda tu. Kan? Orang Islam ni, kan? Kemudian, dalam Islam ni, Islam dia wujudkan satu sistem, apa yang dipanggil, kalau saya istilahkan senang faham, wilayah persekutuan Muslim. Wilayah persekutuan Muslim ni, tempat di mana orang Islam mana-mana boleh duduk berkunjung ke situ. Apa dia? Tanah wakaf. Tanah wakaf. Contoh macam masjid ni. Masjid ni apabila isytihar tanah wakaf, dia bukan milik orang Melayu. Dia milik orang Islam satu dunia, tuan-tuan sekalian. Kalau satu hari nanti orang Melayu tak nak jaga, orang Arab datang kena jaga. Orang India Islam kena jaga. Orang Cina Islam kena jaga. Macam tu juga Masjid Aqsa, Masjid Barakah. Dia bukan milik orang Arab. Dia milik kita. Kan? Saya satu hari bawa rombongan pergi ke Vietnam. Lebih spesifik di Hanoi. Dekat situ susah nak cari makan Islam yang boleh ramai-ramai duduk sampai satu bas. Jadi sahabat saya dekat sana, kenalan dekat sana, imam masjid dekat Hanoi. Tak apa. Kita masakkan makanan di masjid. Kan? Jadi kita makan kat masjid beramai-ramai itu macam tempat kita. Sebab apa? Kita ada wilayah persekutuan Muslim. Kan? Dia orang kurang sana nak beli mic, PA system. Kita daripada Malaysia bawa duit, nah belikan. Kita rasa memang tempat kita. Itu indahnya Islam, dipersatukan saudara, dan kita ada tanah, maksudnya wakaf satu dunia, yang memang tanah milik orang Islam. Kan? Jadi di sana tu tanah kita. Kita doakan. Kalau mampu kemampuan pergilah, makmurkan. Kalau tak, hantar bantuan. Okey. Paling kurang kita ingatlah di sana tu. Kan? Jadi kalau kita ingat di sana tu, jadi dengan ingatan tu kita sampaikan cerita pada anak-anak kita, fahamkan dia bahawa itu tanah wakaf milik seluruh umat Islam. Kan? Okey. Jadi saya rasa itu sajalah yang boleh saya sampaikan pada pagi ni. Ramadan di Palestin versus di Malaysia. Okey, jadi kita fahamkan dulu dia punya kisah dan cerita apa yang ada di sana, dan apa yang berlaku di sana, dan apa yang boleh kita mampu untuk buat. Jadi saya setakat saja dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam atau kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.